mana bila turn kami, Allah pelihara, kami cakap hijab Muslim is a must. And we never not to wear this hijab. Lepas tu dia memang cakap no, memang dia tak peduli. Sebenarnya tentera perempuan ni lagi dahsyat. Oh, lagi kejam. Lagi kejam, lagi dahsyat. Dan nasib baik ada tentera lelaki. Lepas tu dia tanya what happened. Dia cakap, I'm Muslim. I need to pray. Dia cakap, saya cakap kat dia orang. Lepas tu dia pun macam okay faham dan alhamdulillah saya adik-beradik alhamdulillah kami dapat pakai hijab. Dan kemudian kita fight lagi lah sebab dia orang tak faham tentang kita kan pakai banyak layer kan, banyak lapisan. Dan tentera perempuan tu memang astagfirullahalazim, tak tahu nak cakap lah mereka. Tapi sebenarnya ada satu petang bila kami dah masuk dalam jail, waktu tu semua orang dah macam penat sangat. Saya seorang, adik saya di jail lain, saya di jail lain. Oh, terpisah? Kami terpisah. Time tu first time. Sengaja pisahkan. Dan satu petang tu saya nak solat jamak takhir. Sebab kita pun tak tahu pukul berapa, jam tak ada semua. Dan waktu tu Allah bagi satu perasaan yang memang tak tahu, pecah hatinya, sayu hati ni. Cakap, ya Allah, kami baru rasa secebis je daripada apa orang Gaza rasa. Kami baru tak minum 2 hari, kami rasa macam nak mati dah. Kami baru 2 hari, 3 hari tak makan, kami rasa macam ya Allah tak mampu nak jalan dah. Macam mana orang Gaza yang lalu lagi brutal, lagi dahsyat ya Allah. Ya Allah bantulah mereka. Itu buat saya sedih. Lepas waktu tu mungkin orang-orang daripada negara-negara lain terperasan tau. Dia kata, are you okay? Cakap, I'm okay but I'm thinking of Gaza. Keadaan dia macam mana? Lepas tu seorang-seorang duduk dekat pintu menangis. Cakap, kenapa? Kamu kenapa menangis ni? Saya pun fikir kenapa orang Gaza, kita sikit lagi sebab waktu tu penjara tu dah dekat-dekat dengan Gaza kan. Dan kemudian ada seorang lagi menangis sebab apa? Dia kata kesian tentera Israel ni. Budak-budak muda tapi dia dah jadi penjahat sebab dia dah brainstorm daripada kecil lagi. So, akhirnya brainwash masya-Allah. Brainwash tentera-tentera daripada kecil. Jadi kat situ kita rasa masya-Allah walaupun mereka ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, tapi perjuangan untuk kemanusiaan ini adalah bersama dan mereka ada umur 78 tahun. Ui. Dengan broken leg lagi. Dalam penjara saya, 78 tahun, broken leg dengan segala macam ubat. Lepas tu cakap, kita we will return back. Dia yang semangat lagi dah umur 80 tahun. Jadi kita yang sebagai anak muda kena lagi bersemangat. Orang tua pun mereka tidak pernah putus asa, apatah lagi kita.